Ustaz jaga anak yatim Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pernah terlibat dengan dunia politik dan dilibatkan dengan soal-soal charity kebajikan rakyat ni. Bila dah terlibat tu kita orang Kedah kata kita tak selak kepincangan dalam masyarakat. Kita akan berjumpa lah asnaf, anak yatim, ibu tunggal, warga mas dan sebahagian OKU. Saya jadi lebih tertarik dengan anak yatim ni sebab saya dapat merasai bahawa kehilangan kasih sayang ni satu impak yang besar pada seorang individu manusia. Jadi tempat bergantung kita dah hilang, okey, dan kita tak ada tempat nak meluah perasaan tu. Sama jugalah macam kita ada pasangan suami isteri, salah seorang hilang pastinya kita akan luput kita pemikiran yang normal ni. Okey, jadi bila saya terlibat dengan anak yatim, mula-mula saya terlibat dengan anak yatim Cik Bima, Kampung Cibinong dulu. InsyaAllah nama saya dah lupa nama dia. Saya berjumpa dengan beberapa anak yatim piatu. Okey, dan masa tu saya belum kahwin lagi. Saya dapat rasakan keperluan kasih sayang tu wujud masa mana depa demam atau sakit kan. Mai duduk tidur atas riba, orang Kedah tak? Tidur atas riba. Dia touching, full touching. Air mata anak berderai di atas riba, kita tahu basah air mata dia keluar atas riba, dan air mata kita pun masa tu keluar. Betapa berharganya kasih dan sayang mungkin seorang bapa atau seorang ibu. Lepas tu memang tersangkut terus dengan anak yatim. Sampai sekarang Sampai sekarang tak boleh lepas. Cabaran ni Ustaz paling susah sekali. Sebenarnya cabaran anak yatim, dia pola dia terlalu luas, terutama melibatkan kesihatan lah. Okey, kalau anak yatim, kita kata anak yatim tu ada masalah kesihatan, memang dia tak boleh follow kita kata peraturan di rumah anak yatim. Contoh anak OKU, anak kanser, ataupun ada penyakit-penyakit yang kata simple tapi sebenarnya membuatkan dia bermasalah. Paling tidak asma. Bayangkanlah anak asma, kita hampir 24 jam kita kena pantau kesihatan dia, sama ada tidur atau berjaga. Bagaimana anak yatim? Siapa nak jaga? Dari situlah saya selalu terfikir saya perlu lakukan sesuatu lah agar di Malaysia ni akan ada wujud lagi rumah anak yatim yang take care tentang kesihatan anak yatim ni. Yang tu yang ni. Faktor-faktor lain yang cabaran tu, contoh genetik dia kan. Kalau dia ada hyper, ada ni, dia akan turun ke bawah lah. Ataupun kita kata psikiatrik kan. Paling banyak sekarang ni di Malaysia psikiatrik lah. Okey, kalau mak ayah tu psikiatrik, meninggal anak tu kemungkinan psikiatrik, dan jarang orang nak urus anak-anak macam ni, akan terbiar. Saya beberapa kali tengok di depan mata anak suami isteri psikiatrik, dia meninggal, anak ni akan jadi psikiatrik dan terbiar. Dan kesian sangat. Depan mata kerap berlaku. Faktor lain, hak penjagaan. Sebab undang-undang kita ni masih lagi boleh diperbaiki. Banyak-banyak lompong-lompong kita kata, undangan tu perlu dibaik pulih lah. Sebab antara selepas merdeka dengan
dah berapa puluh tahun kita merdeka, undang-undang tu setengah tu masih stay lagi di tempat yang sama. Kita ada mekanisme baru, harap pihak wajib ubahlah sistem ni. Kan? Saya pun diberitahu tadi yang mana ustaz buat jaga rumah anak yatim ni dengan isteri ustaz sebelum ni, betul? Betul. Tapi kenapa ustaz still buat, ustaz? Walaupun isteri dah tak ada. Salah satu dia, saya tak mahu hajat dia. Hajat dia, cita-cita saya hajat dia nak jadikan Darul Aitam ni sebagai tempat anak yatim OKU atau yang sakit tinggal di sini. Hajat tu. Sebab arwah dengan saya pernah berulang-alik ke rumah-rumah anak yatim yang punya anak yang macam tu. Hajat dia tak, kalau boleh lah kita develop satu tempat walaupun tak ramai, tapi penjagaan kesihatan anak-anak tu terbela. Kat sini ya? Ya. Kat sini. Di Macam mana boleh jumpa tempat ni, ustaz? Ya? Macam mana boleh jumpa tempat ni? Rumah di daerah Aitam tu sebenarnya rumah saya. Rumah saya sendiri. Sebelum ni saya follow Ustaz Mat Saad Ahmad, mudir Darul Aitam yang pertama. Okey, dia ambil anak yatim dari rumah anak yatim Cik Bima, yang mana ada setengah daripada mereka ni ditinggalkan oleh waris. Okey, waris letak anak tu dan waris tak datang ambil. Jadi arwah ambil anak ni bawa balik ke tempat dia, ke Darul Aitam yang pertama. Memang sulit lah kita tengok dia jaga. Dan selepas dia meninggal, saya rasa saya perlu teruskan benda ni. And then sekarang ni dah fasa pembangunan rumah anak yatim ni dah fasa ketiga dah. Fasa pertama buat di rumah saya. Fasa kedua buat di penempatan dan ladang tu. Ini fasa ketiga di sini, di tempat baru, Darul Aitam baru lah. So ni akan jadi tempat yang baru lah. Semua jadi tempat Anggaran baru. bila siap, ustaz? Sebelum raya. So akan raya di sini ya? Minta boleh beraya di sini dengan anak-anak. Rumah baru kan. Harap dapat rumah baru, siap rumah baru. Semua sekali ya? Semua tanah ni semua sekali? Ya, saya lebih kurang 6 kali. Di mula-mula arwah meninggal di Hospital Bali, sebenarnya saya tak jangka secepat tu. Okey, memang saya faham kesihatan dia merosot beberapa tahun ni, dan memang saya sebenarnya tak bersedia. Sebab tu dalam sebulan selepas kematian saya jadi blank. Bukan saya jaga anak, tapi anak jaga saya. Anak-anak yatim yang jaga makan minum saya dah terbalik sebulan selepas tu. Orang yang pagi-pagi sediakan makan kan, ada jadi macam lost lah. Tempat bergantung lah. Perasaan, luahan hati kita tu, tempat tu dah hilang macam tu. Saya lebih kurang sebulan jugalah tak bertegur siapa kan. Apa yang perlu saya buat tu saya tak tahu sebenarnya. Sebab waktu pagi, waktu yang sebelum saya hantar dia ke pusat dialisis, kami sama-sama lah, walaupun dia tak berapa sihat, tapi kami sama atur anak untuk ke sekolah. Okey. Dan dia balik dari pusat dialisis, kami sama-sama atur pula untuk kelas kafar, dan untuk sekolah menengah kita tunggu sebelah petang untuk mengaji Quran. Jadi benda ni ada pembantu. Selepas kejadian tu saya kena buat semua, daripada memasak, mengemas, penjagaan anak-anak, dan yang paling berat kesihatan anak-anak. Sebab anak-anak saya hampir semua ada masalah kesihatan. Contoh
Asma ada 3 orang tu yang pakai Hela. Amsyar, Hela, Koyum Hela, Balkis Hela. 3 orang Asma. Kalau dulu mungkin kalau Amsyar kena asma, nanti dia akan arahlah anak lain tolong pergi tengok. Sebab dia asma dia perlukan sejam sekali kita tengok pernafasan dia. Memang sulit, agak sulit. Dan lain-lain perihal kenakalan anak-anak. Sebab arwah isteri saya garang, anak-anak takut. Jadi bolehlah kita bila dia ada, bolehlah saya lena sekejap. Ini tak boleh nak lena, 24 jam kena duduk ke depan. Berat jugalah nak lalui tempoh tu. 3-4 bulan tu stay lagi macam orang cakap apa? Mayat hidup. Macam tu lah. Baru bangkit balik. Bangkit balik dan lebih bersemangat. Sebab amanah Allah Ta'ala ni dia bersambung-sambung, fasa demi fasa, dan tingkat demi tingkat tu dia makin meninggi dan membesar. Dia bukan makin mengecil, dia tingkat tu makin besar. Lepas Allah duga satu benda, bukaan yang kedua tu lagi besar, yang ketiga tu lagi besar. Bukaan tu silih berganti. Tapi bukanlah tempoh tu semuanya pahit belaka. Ada tempoh-tempoh manis tu yang kita tak boleh kongsi. Saya contoh anak saya Mujibun Naim dapat 8A. Siapa boleh buat bayangkanlah seorang anak yatim. Saya ambil dari darjah 3 yang tak tahu membaca, menulis, mira. Orang Kedah bila saya ajak dia, saya kuti-kuti kan. Dari darjah 4 periksa, of course lah tercorot. Darjah 5 tu tengah, darjah 6 tu bagus. Masuk sekolah menengah, stay di belakang kan. Tapi sampai SPM dia antara best student lah kat tu. Jadi manis tu ada di kala derita sedang melanda. Asam manis maksudnya. Seorang diri tu merasa manis tu seorang diri. Berbangga dengan diri sendiri. Nak berbangga dengan orang lain tak boleh sebab anak orang lain lagi hebat. Ya macam tu dah amat bersyukur. Saya dapat create seorang lagi anak yang mungkin ke Menara Gading lah. Walaupun sebelum ni ada dah ramai dah anak-anak saya ke Menara Gading. Jadi hopefully anak yang saya jaga dari usia yang kecil dapat ke Menara Gading, saya memang saya seronok lah. Walaupun bukan dah daging sendiri. Macam tempat sekarang kan dah ada asrama. Kenapa nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak pasti apa yang saya luahkan ni bertentangan dalam undang-undang atau tidak, atau mengguris hati orang lain. Tapi apa yang berlaku ialah sebelum ni kalau tak siap saya 2023 ataupun 2022 arwah si ada buat wasiat kaitan tanah, dua-dua tanah tu yang saya bina asrama dan penempatan orang tua. Kedua-dua menggunakan wasiat amanah raya. Jadi selepas kematian isteri beberapa bulan, jadi proses faraid mula akan saya perlu buat, dan saya berhubung dengan pejabat agama, pejabat daerah, mahkamah dan sebagainya. Proses itu berlaku seperti yang rasa kita ikut jadual. Tapi pada penghujung di Mahkamah Tinggi Al-Awsat baru timbul bantahan daripada waris berkaitan dengan wasiat dan membatalkan wasiat. Jadi pendekatan saya tak mahu buka ni berpanjangan, dan dengan kata lain tak mau bergaduh lah dengan siapa-siapa pun. Lebih baik mahkamah tentukan apa yang sebenarnya perlu berlaku dan akan berlaku,
dan lebih baik saya tak mahu benda ni melibatkan anak-anak jagaan saya. Jadi saya start develop tempat baru ni untuk menunggu proses perbicaraan. Saya difahamkan paling cepat pun 2 tahun dan boleh membawa hingga ke 10 tahun macam tu. Jadi tempoh itu terlalu panjang untuk anak saya untuk hadapi benda-benda yang begini. Contoh isu tinggal di tanah pusaka sebagainya. Saya nak bagi anak-anak saya duduk dalam keadaan selesa dan tak perlu fikir masalah-masalah lain yang berbangkit. Jadi haraplah saya dapat siapkan secepat mungkinlah rumah ni. Saya bukan tak mahu tinggal di situ, sebab itu rumah yang saya dan arwah isteri bina, tapi saya lebih suka menjaga hati anak-anak. Anak-anak bagi saya hati, perasaan dan kita kata pemikiran mereka ke hadapan tak mahu diganggu dengan masalah orang kata masalah sepele, masalah yang simple macam ni. Lebih baik dia ada satu rumah, tak ada sapu kacau, bisa, dan tak ada gangguan. Siap. Jadi macam ni kan, tak rasa nak give up je ke? Maksudnya macam lagi senang kan, macam bagi anak ke rumah lain dan menjalani hidup sendiri, menangkan dah macam ni kan ujian tu. Pada mulanya saya manusia biasa. Ada perasaan frust. Saya rasa saya nak balik duduk kat Shah Alam. Saya tak nak. Sebab saya ada rumah di Sungai Buloh. Saya rasa macam betul lah. Tapi bila kita tenung air muka anak-anak, kalau berganti kasih, dahlah menumpang kasih dengan saya sebelum ni, isteri saya meninggal, nak ganti lagi kasih tu macam mana dia pernah hadapi kan. Saya rasa macam saya lari daripada perjuangan. Whatever apa yang berlaku, saya akan usahakan juga selagi tulang pakat ni boleh digunakan. Saya akan teruskan apa yang saya boleh buat, dan insya-Allah saya nak wariskan benda-benda ni kepada anak-anak saya. Anak-anak yatim yang saya jaga, saya didik. Tak mungkin saya boleh sampai ke tahap ni tanpa sokongan daripada anak-anak yang saya jaga. Ketahuilah bahawa setiap malam dan ketika tertentu anak-anak akan call saya, telefon saya, "Abah okey tak okey, Abah?" Jadi sebenarnya benda tu menjadi perangsanglah semangat pada saya untuk saya teruskan benda ni. Walaupun kita kata dah patah sayap dah. Kiri kanan patah sayap dah, tinggal paruh aja. Masih duk bergerak lagi. InsyaAllah. Masa depan, masa hadapan, anak yang saya pilih, yang saya jaga di Darul Aitam, kebanyakannya ada masalah kesihatan. Dan hampir semua separa OKU. Kalau kita fikirkan soal anak OKU, masa depan dia agak gelap jika tiada keluarga yang terdekat. Jadi apa yang saya boleh gambarkan di sini, bahawa semua warga Darul Aitam kena saling bantu-membantu, tak kira daripada fikiran minda, kudrat ke, fizikal, dan upaya ekonomi, kena bantu-membantu. Sebab mereka dah tak ada ahli keluarga lain. Darul Aitam saja ahli keluarga mereka. Jadi saya harap sangat anak-anak saya dapat meneruskan perjuangan saya. Saya pun dah di usia, hampir usia senja. Tak lama akan pejam mata, dan harap sangat Darul Aitam ni akan kekal selagi mana Allah izinkan.